Okey, bahu dah, lower body dah. Sekarang ni untuk kawasan depan ni, kawasan pinggang, punggung ni, kaki ke bawah lah. Saya akan buat pigem pose. Pigem pose ni paling saya suka sebab saya buat ni, dia cepat. Okey, kaki ni letak je macam ni. Ni ke belakang. Waktu mula-mula tak boleh buat macam ni lah. Tapi sekarang dah boleh buat. Dah boleh ke belakang. Ni waktu pagi tau. Okey, macam ni. Gerakkan ke depan belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, tukar kaki pula. Sebelah kaki. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Lepas tu saya akan pusing. Saya akan pusing pula. Macam ni. Kan? 1, 2, 3, 4, 5. Balas balik. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, tukar kaki. 1, 2, 3, 4, 5. Balas. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Okey, itu saja mobility training yang saya buat. Bukan setiap hari. Waktu mula-mula sakit itulah yang saya buat.